adalah melihat bintang. Di sini beribu-ribu bintang bertaburan pada malam yang jelas, selalunya pada musim panas atau nak masuk musim luruh. Disebabkan tak ada polusi cahaya di Tasik ni, bintang adalah lebih terang dari tempat lain. Di Pusat Alam Semula Jadi Akan ada menyediakan rombongan bagi sesiapa yang berminat untuk melihat bintang. Tapi perlu buat reservasi terlebih dahulu. Dan saya dah buat reservation dah dengan pihak hotel untuk tengok bintang ni. Jadi kepada anda yang suka astronomi, yang suka tengok bintang ataupun tak suka baru nak belajar pun boleh gunakan servis ni daripada pihak hotel. Ni baju ni pun hotel yang bagi ni. Nampak? Tak kalah nak beli sebesar-besar ni. Saya tengah tunggu saya punya guide, Gaku-san. Bukan Goku tapi Gaku. はい、こんばんは。こんばんは。banyak umur. ガクです。はじめまして。Jihan です。よろしくお願いします。Yes, thank you. じゃあ向こうに用意してますね。はいどうぞ。はい。何して座って。ありがとうございます。わあ、so cool tonight. おい。今お茶を持ってきてますんで。 Wah, ada ocak. はい。 Bestnya kalau tengok bintang ada pula teh. So maknanya selalu kalau Gakusan you bawa orang tengok bintang memang you set up macam ni lah. Ada kemah, ada kerusi そうですね。寒い時はお茶を用意するようにしてますね。arigatou gozaimasu. Hari ni macam tak ada orang lain, saya je. Selalu tak? Selalu ke? Betul. Oh, arigatou gozaimasu. Selalu you bawa orang ramai ke untuk tengok bintang? そうですね。暖かい時の方が人は多いですけど、寒い時は少ないですね。 Antara yang gila keluar tu sendiri tengok bintang, saya lah. Oh, tadi sekarang ni macam nak masuk autumn, memang dah tak ramai dah orang nak tengok bintang. そうですね。秋は少なくなるんですけど、寒いので空が綺麗になって星を見るには一番いい季節です。 So macam keadaan malam ni rasa-rasanya boleh tak kita tengok banyak bintang? 今日はちょっとあいにくの雲があってですね、少ししか見れないです。ただ月があるのでお月さんが見えますね。 Wah. Terima kasih arigatou gozaimasu kerana menemankan saya malam ni. Semoga jadi kenangan yang indah lah. At least saya dapat juga belajar sikit lah. Sebelum ni tengok tak tahu langsung apa-apa. So sekarang ni macam baru tahu. Oh, Milky Way pun baru tahu sebenarnya. So thank you so much. Macam iklan. Okey, hadiah untuk minggu ini. Tara, produk mata Mari Momos. Mari Momos ni sangat famous dekat Tasik Akan. So, kalau nak dapatkan hadiah ni, caranya anda kena upload gambar anda dekat Instagram, gambar anda berada di Jepun ataupun tempat-tempat yang anda teringin nak pergi dekat Jepun. Mungkin teringin nak pergi Tasik Akan, upload je, jangan risau. Dan letakkan hashtag jejak Jepun Jihan dan juga hashtag JNTOMY. Masih lagi di dalam Hokkaido. Dari Shiritoko saya menuju ke Akan. Tapi on the way tu saya singgah di Mashu Onsen Rest Area. Jadi banyak juga kedai-kedai yang menjual barangan-barangan tempatan. Antaranya aiskrim Hokkaido. Hokkaido ni memang terkenal dengan dia punya produk tenusu dia. Kalau kat Hokkaido ni, rugi kalau sampai tak try dia punya susu. So memang sangat sedap. Ni kan pula dia jadikan aiskrim. So saya beli, saya try, memang sedap. Saya teruskan lagi perjalanan ke Tasik Akan. Tasik Akan ni memang famous sebagai satu spot memancing sebab kat situ ada aktiviti fly fishing. Alhamdulillah kat situ saya jumpa dengan Damian San. Tu otai lah kaki pancing, uncle tu. Dia bagi saya satu suit yang dipanggil hip weather. Saya pun tak pernah tahu mana hip weather tu. Dia bila kita pakai, satu kita tak basah sebab dia waterproof. Satu lagi, saya tak tahu lah, mungkin material dia membuatkan dia sentiasa panas. Bila saya dah pakai tu, saya masuk ke dalam air, saya dekat luar tu, dekat atas darat tu lagi sejuk berbanding dengan saya duduk dalam air. So bila masuk air tu lagi saya selesa lah, lagi rasa macam tak nak keluar. Damian San, dia ajar saya macam mana nak buat fly fishing. Berasalah peluang berjalan di dalam Tasik, memancing dan di Tasik Akan, di mana satu dunia orang pun nak datang situ. Termasuklah selebriti-selebriti Hollywood pun ada. Jihan Malaysia selebriti walaupun tak dapat ikan, dapat sijil dia punya pasport mancing. Dan saya rasa sangat bertuah juga sebab saya orang pertama. Kalau ada dekat tu, jilid tu 0001. Saya lah orang pertama yang dapat pasport tu. Ke Hokkaido, pergi ke Tasik Akan, datang bulan Jun. Sebab dia kata garanti ikan memang banyak time tu dan kita akan enjoy kita pergi memancing kat situ time tu. Okay, dan lepas tu saya ke Akan Kohan Ski Resort. Dekat kawasan tu pada waktu malam adalah spot untuk orang melihat bintang ataupun buat aktiviti
tour stargazing bersama seorang pakar astronomi, Gakusan nama dia. Tapi disebabkan siang tu hujan, so malam tu dia agak mendung sikit langit, so tak berapa jelas. Akan ni memang panggil saya datang balik ni. Banyak benda best tapi saya tak dapat nak betul-betul puas dapat. So maknanya pasti saya akan datang ke Akan lagi. Hokkaido ni banyak sangat tempat yang menarik. Seminggu datang ke Hokkaido untuk pergi beberapa tempat tu masih tak cukup. Cantik dia punya pemandangan, nature dia. Saya sangat puas hati sampai pada waktu ketika nak masuk musim luruh. So saya sempat tengok pokok-pokok dia berubah warna. Nak suggest kepada anda kalau nak bercuti ke Jepun, kalau rasa sukakan alam, tak payah pergi city pun tak apa. Terus je ambil flight daripada KL terus pergi Sapporo. Jalan je dekat Hokkaido. Kalau saya lama lagi kat sini, mungkin lagi banyak benda yang saya buat. So, bisa datang Akan. Sebelum saya datang ke Jepun, saya pernah menganggap negara ini adalah negara yang kecil dan padat dengan penduduk. Ternyata tanggapan saya meleset sama sekali. Jauh dari kota yang besar, masih terdapat banyak kawasan yang terpencil dan luas. Negara ini kaya dengan alam semula jadi yang bersih dan indah. Dengan bintang-bintang yang bertaburan di langit, sentiasa menjanjikan ilham bagi sang pengkarya syair dan puisi. Mana si Wawa ni? Kata nak pergi convenience store. Oh, mentang-mentang dah episod hujung-hujung. Yakin betul dia orang kat sini? Buatnya orang lain ambil macam mana? Siap take beri ke ni? Like seriously? Daun? Dari mana? Okey Jihan, esok jangan lupa sebut sugoi. Sugoi. Sugoi means awesome. Daun ni awesome. I ke yang awesome? Ke Wawa? Okay, let's check it out. Yang penting kena ada international driving license dengan pasport. Betul lah orang cakap, pemandangan dari